Setiap pagi, ratusan langkah kecil memasuki sebuah dunia yang sama. Mereka datang untuk belajar, tetapi tidak semua pelajaran tertulis di dalam buku. Kita lihat mereka sebagai seorang murid, tapi setiap seorang dari mereka datang dengan keadaan dan cerita yang berbeza. Kawan baik saya Zulaika. Kawan baik saya Ain. Saya akan bantu dia ikut kemampuan saya. Saya akan menyokong dia. Saya akan mengajak dia berjumpa dengan cikgu. Empati tidak semestinya diajar melalui sebuah mata pelajaran. Kadang-kala ia bermula dengan berkongsi makanan, menunggu seorang kawan atau bertanya, "Awak okey?" Awak makan? Terima kasih. Sama. Bila budak-budak tegur panggil nama kita, rasa macam kita pun penting dihargai. Sebagai guru, dah tentulah kita nak murid tinggalkan alam persekolahan dengan akademik yang cemerlang. Tapi, yang lebih penting, nilai insan dan ihsan yang bermula di sini untuk mereka bawa ke alam sebenarnya. Suatu hari nanti, mereka mungkin lupa formula. Mereka mungkin lupa apa yang tertulis di papan putih. Tetapi mereka tak akan melupakan siapa yang pernah membantu ketika mereka kesusahan. Siapa yang mendengar, siapa yang berkongsi, dan bagaimana perasaan apabila diri memilih untuk berbuat baik sesama insan.